Saya sangka ini cuma taman biasa. Rupanya, tempat ini buat saya jatuh cinta pada bunga ros. Bila sebut London, ramai bayangkan bangunan ikonik, cuaca berkabus dan kota yang sibuk. Tapi tahukah anda, tersembunyi satu taman bunga ros yang sangat tenang dan memukau. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai terlupa untuk berhenti dan menikmati keindahan kecil di dunia ini. Hari ini, Mak Bunga akan membawa anda ke sebuah tempat yang penuh warna dan penuh ketenangan. Teruskan menonton channel Dapur Ros. They will stop. Hi. Okay, they will Kita stop. dah sampai dekat South Sea Rose Garden. Dah bau. South Sea Road. Dah bau dekat. Assalamualaikum. Salam. Kita berada di South Sea. Baru lambai dah hilang. Dah hilang. Okey. Alamak sekali lagi. Cantiknya. Tengok, ini Rose Garden tepi pantai. The purple blue. Western. The purple flower. Burung merpati ini seakan menyambut kehadiran kami. Saat melangkah masuk, suasana terus berubah. Bunyi bandar hilang perlahan-lahan, digantikan dengan bunyi angin lembut dan burung berkicau. Di depan mata, ratusan bunga ros berkembang mekar. Ada merah, ada putih, kuning, merah jambu, orange dan juga purple, seperti lukisan hidup. Baunya, Masya Allah, Subhanallah. Keindahan South Sea Rose Garden bukan hanya terletak pada bunga rosnya semata-mata, tetapi pada suasana damai yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Masya Allah. Masya Allah, tengok dia punya bunga dia lagi Masya besar. Allah. Subhanallah. Masya Allah. Wanginya. Masya Allah, wangi. Ini dua warna ya. South Sea Rose Garden bukan sekadar taman bunga yang cantik, tetapi juga sebuah tempat yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi masyarakat Portsmouth. Taman ini dibina sebagai sebahagian daripada usaha mencantikkan kawasan South Sea selepas era peperangan dan pembangunan bandar di England. Pada suatu ketika dahulu, kawasan ini hanyalah ruang terbuka biasa berhampiran kawasan pantai Portsmouth. Namun, pihak bandar mula mengubahnya menjadi taman bunga yang indah untuk memberi ruang ketenangan kepada masyarakat. Di setiap sudut taman ada jenis ros yang unik. Ada yang dinamakan sempena raja, ada yang ditanam untuk memperingati sejarah lama England. Saya mula sedar taman ini bukan hanya tentang bunga, tetapi tentang memori manusia.
Ketika matahari mula perlahan-lahan turun, warna bunga ros berubah menjadi lebih hangat dan dramatik. Inilah sampai cantik sepanjang perjalanan berada di dalam Taman Ros ini. Kadang-kadang tempat paling indah bukanlah yang paling mahal atau paling terkenal, tetapi tempat yang membuatkan hati kita berasa tenang. Dalam hidup ini, mungkin kita semua perlukan satu tempat seperti ini. Tempat untuk berhenti sekejap daripada kesibukan dunia. Harap semua orang Malaysia boleh datang kaki dia sendiri. Kan? Ambil inspirasi, belajar ilmu. Mengenali pokok, mengenali sifat dia. Sayang pokok ros. Sayang pokok ros, jangan give up. Yang pentingnya jangan give up. Jangan give up. Dengar tu. Dia beritahu jangan give up. Okey, no? Assalamualaikum. Hai. Aman. Pertama kali saya YouTuber Dapur Ros. Nak tu dia. Okey. Alhamdulillah hari ni kita melawat dekat Rose Garden tepi pantai. Alhamdulillah dia punya bunga lagi besar. Dia besar. Lagi besar kan yang banding dengan Dewi Austin tu. Ya. So lagi kiranya kalau lagi besar maknanya dia lagi sihat lah kan doktor kan. So pesanan saya kepada rosarian di luar sana, tanamlah ros, jangan berputus asa. Dan satu lagi, disiplin kena ada. Konsisten, membaca, meracun, kena ada. Dok orang sini pun membaca kan? Nama baca walaupun dia punya cuaca kita kata okey, dia overseas, dia cantik tempat dia okey, tapi dia still ada waktu membaca, waktu meracun. Sama macam kita kat Malaysia juga. Cuma beza dia tak setanding dengan overseas lah. Tapi hasil dia tu kata kalau mati, kata tanam balik. Beli lagi. Sini pun banyak yang mati. Banyak mati. Lepas tu dia orang tanam balik. So kita belajar. Yang penting ilmu kena cari. Jangan give up. Jangan malu bertanya. Itu saja pesanan saya daripada Terima kasih. Dapur Ros. Bye. Terima kasih Dr. Zeti. Best travel dengan Dr. Zeti.
Apa yang menjadikan South Cirrus Garden istimewa adalah susun atur klasiknya, laluan pejalan kaki yang kemas, bangku-bangku untuk berehat dan suasana yang sangat tenang. Tempat ini sesuai untuk siapa saja yang ingin datang berkunjung. Keindahan taman ini juga banyak dipengaruhi oleh budaya taman klasik British. Laluan yang tersusun kemas, pagar hijau dan susunan bunga yang simetri mencerminkan gaya taman tradisional England yang terkenal, elegan dan romantik. Kak Lia, wait, komen sikit. Apa Kak rasa? Happy ke tak ni? Lovely rose garden. Wah, Nak tengok ID dia kat sini. cantik sangat, Masya Allah ni. Apa yang menjadikan South Cirrus Garden begitu istimewa ialah konsepnya sebagai tempat penyembahan jiwa. Selepas Perang Dunia Kedua, ramai penduduk England mencari tempat untuk berehat daripada ketekanan kehidupan dan kesan peperangan. Taman-taman seperti ini menjadi simbol harapan, keamanan dan permulaan baru. Menemurama antara satu sama lain. Watai-watai kita. Dr. Zeti dengan Dr. Yukis. Itu dia.
alumni saya. Kita dengar Ustaz cerita sikit pasal taman. Kita background ke sini. Keindahan alam sikit. Ya. Boleh Ustaz sambil-sambil sembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersiaran daripada apa Sausi Rose Garden. Sausi Garden. Alhamdulillah, inilah tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka pokok ros. Oh, Ros. Nama Ros. Ros je nama dia. Tapi dia mempunyai identiti yang sangat berbagai. Ada ribuan spesies variety dia, semuanya tak serupa. Itu menunjukkan betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita ni sebagai manusia kerdil je. Manusia kerdil je dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain ni. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita melihat alam dengan lihat iktibar. Pasal ayat Allah ada dua. Satu dipanggil ayat makruh, yang kedua dipanggil ayat manzur. Ayat makruh, ayat Quran yang kita baca tu Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ambil pengajaran daripada itu. Tak faham bahasa Arab, tak boleh juga nak faham. Kena belajar bahasa Arab. Tapi hebatnya Quran, mukjizat Quran, tak faham pun tak apa, dapat pahala. Tak faham pun tak apa, Quran akan bimbing kita. Dan ayat yang kedua, ayat manzur. Ini Allah Ta'ala bagi akal ke kita. So tengok semua ciptaan ni, ciptaan tu, supaya mengambil ibrah di atas kekerdilan kita dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ros cantik dia tu penuh dengan duri. Banyak hikmah falsafah daripada pokok ros tu. Sesuatu yang indah tu mesti melalui jalan yang sukar. Barulah kita dapat bunga yang cantik. Dia kena baja dia, kena usaha, kena beribadah, kena orang panggil mujahadah. Baru dapat nilai yang setimpal apa yang kita buat. Ingat semua sidang pendengar semua, syurga tu mahal. Wallahu alam. Assalamualaikum. Terima kasih. Sedap tak datang? Happy tak? Happy, alhamdulillah. Menikmati ciptaan Allah. Kan? Subhanallah. Wangi-wangi belaka. Wangi-wangi kan? Bang best tak datang? Sungguh best lah. Best kan? Dah minat dah. Bunganya besar-besar belaka. Besar-besar belaka. Warna-warni dan wangi. Wangi. Tepi pantai lagi. Tepi pantai lagi. Okey. Kita semua senyum-senyum. Senyum. Apa aroma sari. Kan? Dr. Zainal. Please comment. Macam mana you rasa? Saya rasa sangat terharu, sangat teruja. Sehingga saya tak boleh nak cakapkan macam mana. Subhanallah, ciptaan Allah yang sikit ni dibandingkan dengan syurga. Allah, I cannot tell you. It's so beautiful. Besar-besar kan?
Ketika matahari petang mula menyinari taman, kelopak bunga ros kelihatan lebih bercahaya dengan warna keemasan daripada cahaya sunset. Inilah saat paling indah di South Cirrus Garden. Suasana yang membuatkan sesiapa saja berhenti seketika dan menghargai keindahan alam. Tengok dia couple dia orang tu, apalah tu ramah ke apa. Dia dah shoot dah kan? Sebab gitu ramai lah tu. Jika kau mencintai bunga-bunga. Profesor Madya Muhammad Saleh. Jika benar kau mencintai bunga-bunga, jangan kau buang durinya. Nikmati juga luka berdarah. Jangan hanya menghidup harumnya yang basah. Jika benar kau cintai bunga-bunga, jangan kau petik dari tangkainya. Biarkan ia bersulam embun dan panas. Tak mungkin ia hidup walau dipasu berukir emas. Jika benar kau mencintai bunga-bunga, tuliskan aku sekuntum puisi menerangkan warna indah dan baunya yang wangi. Tak perlu kau berikan sekuntum kembang terpetik dari induknya dengan tangkai pedang. Dan terima kasih. Sekejap. Foto. Kita nak foto juga. I nak you ambil kat depan sini. Nampak banyak tak bunga? Dah ambil belum? You pilih dah ni balik. Tengok dia punya bunga besar. South Cirrus Garden bukan sekadar taman bunga biasa. Di sebalik setiap ros yang mekar, tersimpan kisah masyarakat England yang pernah melalui zaman sukar. Taman ini menjadi simbol harapan dan ketenangan untuk generasi seterusnya. Bunga ros dipilih kerana ia melambangkan cinta, kedamaian dan keindahan kehidupan. Dari tahun ke tahun, pelbagai jenis ros ditanam di sini, sehingga taman ini menjadi salah satu taman ros yang terkenal di kawasan selatan England. Hari ini saya datang hanya untuk melihat bunga ros, tetapi saya pula membawa ketenangan. Jika suatu hari nanti anda berada di England, jangan lupa singgah ke South Cirrus Garden. Mungkin di sini anda juga akan menemukan sesuatu yang hilang dalam diri.